Antara benda yang best saya belajar daripada buku 7 Habits of Highly Effective People ni adalah macam mana cara kita nak urus masa so that hidup kita jadi lagi efisien. Ramai sangat manusia yang habiskan masa untuk lakukan aktiviti-aktiviti dekat kuadran pertama dan kuadran ketiga. Sedangkan kalau kita nak berjaya, kita kena banyak habiskan masa kita dekat kuadran kedua. So apa benda kuadran 1, 2, 3 ni? Saya akan explain sikit. Kuadran pertama ni benda-benda aktiviti-aktiviti yang penting dan mendesak. Benda-benda ni wajib buat sekarang. Kalau tak buat sekarang akan jadi problem lagi besar lah. Contoh macam kerja-kerja last minute, ada kejadian luar jangkaan yang berlaku, ada emergency tiba-tiba kan, mesyuarat tergempar. Kuadran ketiga ni benda-benda yang tak penting tapi mendesak. Macam contoh email, mesej tak penting, meeting-meeting yang tak ada kaitan. Tak buat meeting tu pun tak apa actually, tapi benda tu jadi mendesak mungkin sebab yelah dah jadi tugasan. Kuadran kedua ni pula yang ni yang paling penting sebab aktiviti dekat kuadran ni lah yang akan bantu kita elak krisis, buat kita grow, buat kita capai matlamat kita. Contoh plan dari segi kewangan kita, exercise, belajar kemahiran-kemahiran baru, luangkan masa dengan keluarga so that bonding kita tu lagi strong. Kuadran kedua ni dia penting tapi tak mendesak. Kita boleh ambil masa untuk buat benda ni. Kuadran keempat ni pula benda-benda yang tak penting dan tak mendesak. Kat sini memang totally aktiviti buang masa lah. Contoh macam scroll TikTok tanpa tujuan. Berjam-jam scroll TikTok. Daripada siang sampai malam. Tengok TV berjam-jam. Kalau korang buat benda ni just untuk release stress korang, tak apalah. Okay? Tapi kurangkan. Jangan sampai mengganggu produktiviti kita untuk buat benda-benda lain. So buku ni ajar orang yang berjaya dia akan fokus untuk buat benda-benda dalam kuadran kedua. Benda penting yang tak mendesak. So that bila kita buat benda-benda ni kita boleh capai matlamat jangka panjang kita. And hidup kita akan rasa lebih tenang dan teratur, tak kelam kabut. Ramai orang yang habiskan masa diorang dekat kuadran pertama dengan kuadran ketiga. Kalau korang banyak habiskan masa korang dekat kuadran pertama dengan kuadran ketiga ni, hidup korang memang akan jadi kelam kabut. Hidup tak tenang. Tapi kalau korang banyak habiskan masa dekat kuadran kedua, hidup korang akan jadi tenang dan teratur. At the same time, korang boleh capai matlamat jangka panjang korang. Saya bagi contoh kejadian luar jangkaan. Yang ni kuadran pertama lah. Tayar kereta korang tiba-tiba meletup tengah jalan. So, bila dah meletup tu, banyak benda lah boleh berlaku. Mungkin akan ada yang tercedera, kena masuk hospital, ambil masa untuk sembuh, nak kena rawat apa bagai kan. Tapi kalau korang fokus dekat kuadran kedua ni, korang rancang perjalanan korang, which is kereta tu korang servis betul-betul. Sentiasa cek angin dalam tayar kereta dalam keadaan baik dan baru gerak jalan ke mana-mana. Jadi possibility untuk kejadian luar jangkaan berlaku tu boleh dielakkan lah. Krisis tu boleh dielakkan sebab kita fokus pada kuadran kedua ni. Itu salah satu contoh. Ada banyak lagi contoh-contoh lain. So kalau korang nak jadi seorang yang berjaya, hidup tenang dan teratur, matlamat tercapai, tolong fokus untuk buat aktiviti-aktiviti dekat kuadran kedua. Macam mana nak mula? Korang tulis semua aktiviti harian korang dan asingkan dalam kuadran pertama, kedua, ketiga, keempat. Dah asingkan tu, aktiviti-aktiviti dalam kuadran ketiga dan kuadran keempat tu korang kena kurangkan lah sebab benda tu korang boleh kawal kan. Dan aktiviti-aktiviti dalam kuadran kedua tu korang kena tambah setiap hari. Aktiviti-aktiviti dalam kuadran pertama tu korang tak boleh elak, tapi kalau korang fokus dekat kuadran kedua ni, insyaAllah kuadran pertama pun akan berkurang. Saya akan share juga dengan korang aktiviti-aktiviti kuadran kedua yang saya buat, yang saya rasa boleh buat hidup saya lagi efisien, boleh growkan saya punya mindset. Saya akan share dekat ruangan komen. Dan kalau korang tengok video ni, harap korang boleh share juga dengan semua apa benda-benda yang korang buat yang boleh tingkatkan produktiviti hidup korang, aktiviti-aktiviti kuadran kedua korang. So that's all for today. InsyaAllah saya akan review lagi buku-buku yang saya baca. Nak dapatkan buku 7 Habits of Highly Effective People ni, boleh klik link produk yang saya dah tag dalam video ni.